jemput semua masuk untuk kita meneruskan daurah tu. InsyaAllah Ustaz akan menghabiskan nota yang kita ada. Selepas itu nanti baru kita buat soal jawab. Takutkan tak ada nota, baca seorang kan pening seorang tu. Jadi dia ditakdirkan dia Ustaz terangkan supaya kita taklah pening banyak balik kan. Kemudian kita buat soal jawab. InsyaAllah habis pukul 12.30. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi wa maulaya Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan teruskan lagi bacaan nota kita berkaitan dengan solat qasar dan jamak. Kita masih berada pada nombor 8, syarat sah qasar nombor 8, iaitu pada perkara yang ketiga. Kita sebut tadi, untuk sah qasar mesti solat qasar itu dilaksanakan sedangkan kita berstatus dengan status musafir daripada awal solat sampai selesai solat. Jadi dibincangkan macam mana seseorang itu berubah status daripada musafir kepada mukim. Ada 3. Pertama, dia sampai di kawasan dia tinggal. Jadi saya duduk di Cengar Lempung, saya keluar dari Cengar Lempung, saya musafir, saya balik semula ke Cengar Lempung, saya dah bermukim. Jadi tak boleh qasar lah di kawasan rumah tu. Kalau nak qasar pun di Jabur ni sebelum sampai ke perumahan kita. Yang kedua ialah kita menetap di satu tempat 4 hari penuh. Contoh, saya nak ke Selayang Baru, Selangor, saya berniat nak duduk 10 hari, 5 hari, maka semata-mata sampai sahaja saya dah tak boleh jamak dan qasar. Sebab apa? Saya dah berubah status menjadi orang yang bermukim. Yang ketiga ialah niat untuk kembali semula ke tempat dia bermukim, sedangkan baki jarak ke tempatnya bermukim tersebut kurang daripada 2 marhalah. Gambarannya begini, saya nak pergi ke Selangor, on the way ke sana singgah di Gambang, RNR Gambang. Kemudian ada urusan yang tak dapat dielakkan, terpaksa saya balik, patah balik semula ke rumah Cengar Lempung lah. Tak. Jadi anda kata saya dah turun di Gambang, tengah makan, tengah minum, baru dapat berita kena balik. Ada niat nak balik. Ketika itu safar saya terputus. Mana perjalanan pertama terputus. Boleh? Maksudnya perjalanan kedua daripada RNA Gambang ke Cengar Lempung itu perjalanan baru. Perjalanan baru. Kalau cukup 2 marhalah, boleh jamak qasar tengah jalan on the way balik. Kalau tak cukup 2 marhalah, maka tak boleh jamak qasar ketika on the way balik. Contoh lain, saya pergi sampai ke Temeloh dah. Lepas tu dapat berita kena balik semula. Faham tak? Kena balik semula. Okey. Jadi Temeloh tu dia jadi seolah-olah tempat bermukim saya. Kalau saya belum sembahyang jamak qasar, saya tak boleh sembahyang kat situ, kat RNA tu. Saya kena keluar dulu daripada kawasan Temeloh tu, daripada kawasan RNA tu, pergi ke depan sikit. On the way balik kan saya singgah di Gambang ke mana, sembahyang kat situ, barulah dibenarkan. Itu yang ketiga. Okey, yang ke-9, syarat sah qasar yang ke-9 ialah berniat qasar semasa takbiratul ihram. Ni penting ni. Untuk qasar kita mesti niat ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Aku solat fardu zuhur 2 rakaat. Aku solat fardu zuhur secara pendek. Aku solat fardu zuhur secara ringkas, secara qasar. Apa-apa lafaz yang memberi makna 2 rakaat. Apa-apa lafaz yang memberi faham kita nak buat qasar. Itu. Jadi tak boleh niat selain daripada takbiratul ihram. Contoh kita sampai, kita sembahyang Allahu akbar.
Dalam hati aku solat fardu zuhur. Lepas tu baru teringat, lah lupa niat. Lupa niat apa? Lupa niat 2 rakaat. Kita sebut kena bangun 4 rakaat. Zuhur tu kena buat 4. Nanti asar nanti kalau awak buat jamak kan. Asar nanti masa takbiratul ihram tu awak niat, aku sembahyang fardu asar 2 rakaat, maka boleh buat 2. Jadi yang mana lupa tak boleh ha? Jadi nak tak nak mesti niat dalam takbiratul ihram. Contoh-contoh niat solat qasar. Pertama, sahaja aku solat fardu zuhur secara qasar. Yang kedua, sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat. Apa-apalah niat. Okey. Boleh? Mesti niat dalam takbiratul ihram. Lepas ni kita akan bincang jamak takdim, jamak takhir. Waktu niat dia lain. Untuk qasar mesti dalam takbiratul ihram. Kalau lupa, maka kita kena bangun 4. Begitu kalau kita syak. Sebut qasar saja boleh kan? Boleh. Tak boleh, tak ada masalah. Kalau kita syak, niat kedok tadi tetap kena bangun 4. Kalau kita syak niat ataupun tidak, tetap kena bangun 4 rakaat. Naam. Okey. Kemudian nombor 10, menjaga diri dari melakukan perkara-perkara yang menafikan niat qasar sepanjang solat. Sepanjang kita solat, kita tak boleh buat satu perkara yang menafikan niat qasar tu. Contoh apa? Contoh-contoh perkara yang menafikan niat qasar, niat untuk solat sempurna tengah sembahyang. Tadi niat dah 2 rakaat tengah sembahyang, buat 4 Bila ada keinginan buat 4, kena bangun 4. Tak boleh batal nak buat 2 balik, tak boleh. Faham tak? Jadi kalau nak buat 2, konsisten 2. Tak boleh kita bertukar niat untuk buat 4. Kalau bertukar niat untuk buat 4, solat tak batal, tapi kena bangun 4 rakaat. Syak pada niat. Jika seseorang itu syak, adakah dia telah berniat qasar ketika takbiratul ihram ataupun tidak, maka tidak dibenarkan dia solat qasar sekalipun dia kembali mengingati niatnya sebelum berlalu tempoh yang telus satu rukun. Tengah sembahyang mari syak, niat kedok tadi, aku niat sembahyang qasar ke niat sembahyang sempurna ke, tak niat langsung. Faham tak? Bila datang syak begitu, kita sebut terus kena bangun 4 rakaat. Walaupun kembali ingat, lepas syak tu datang, ingat, niat sungguh 4 rakaat. Minta maaf. Sebab apa? Sebab qasar ni dia rukhsah. Dia asalnya 4. Asalnya 4 lah. Qasar ni rukhsah. Bila rukhsah, syarat dia lebih ketat. Macam juga wuduk dengan tayamum. Tayamum tu badal ganti wuduk asal. Jadi bila nak ke tayamum tu, dia syarat dia ketat sikit. Perkara yang membatalkan dia pun lebih mudah daripada wuduk. Boleh? Nah. Kemudian yang ketiga, berniat untuk bermukim ketika sedang solat dilaksanakan. Contoh, kita nak pergi ke Selangor. Asal ceritanya nak pergi ke Selangor, sehingga rumah kawan. Rumah Tok Guru lah, mudah rumah Tok Guru di Temeloh. Sehingga sebenarnya kita pun semayang. Masuk rakaat kedua, duduk lama sikit ngaji, nak habis kitab. Tadi start dah baca kitab tak habis, dan 2-3 muka surat, alah habis duduk sini terus seminggu. Faham tak? Tengah semayang ada niat nak bermukim, nak duduk 4 hari lebih, maka niat begitu mengganggu solat tu. Maka solat tu kita kena buat 4 rakaat. Boleh? Kena buat 4 rakaat. Sebab apa? Kita niat untuk bermukim ketika mana sedang solat. Contoh lain, kita plan ni asalnya nak duduk 2 hari rumah mertua. Tengah semayang tu, masuk rakaat kedua, tukar niat, tukar planning, duduk seminggu kalau duduk seminggu. Bila ada niat nak bermukim di situ, sembahyang tu dia tak batal. Tak, tapi kena bangun 4 rakaat. Tak perlulah kita batal start semula, tak, terus saja sembahyang 4 rakaat. Okey, terus yang ke-11, tidak mengikut orang yang solat secara sempurna. Baca dalil dulu ataupun terang dulu. Untuk solat qasar, kita tak boleh sembahyang berimamkan orang yang sembahyang sempurna. Walaupun rakaatnya sama. Dia sembahyang subuh 2 rakaat lah subuh ni. Kita sembahyang zuhur 2 rakaat qasar.
Boleh tak kita ikut dia? Tak boleh. Sebab apa? Sebab subuh dia buat tu 2 rakaat tu memang sempurna. Kitanya pendek daripada 4 jadi 2, maka tak boleh. Malah kalau pada tahiyat akhir dia sembahyang 4 rakaat, tahiyat akhir dah kawan tu, kita pun masuk ikut dia, kita nak buat 2, tak boleh, tak sah. Contoh lain, dia sembahyang Zuhur habis 2 rakaat, jadi baki 2 rakaat lagi tak, kita pun masuk. Jadi bila kita masuk 2-2, tetap tidak sah. Kalau dia solat imam solat qasar tapi tidak takbir, kita ni solat qasar kalau qasar tak ada masalah. Dia yang tak boleh sembahyang ikut orang yang sembahyang sempurna. Faham? Kalau tak tahu, ada tak sini? Ada dalam masalah popular nanti ada. Kita sebut. Boleh? Jadi asasnya ialah tak boleh kita ikut orang yang sembahyang sempurna. Walaupun sama rakaat, walaupun tahiyat akhir dah kawan tu, tetap tak boleh. Selagi mana dia sempurna, tak boleh kita sembahyang belakang dia. Okey. Ada dalil tak? Orang tanya mana dalil. Takut ulama fiqh keluar daripada poket sendiri ke lagu mana. Pelik dengan hukum ni. Tengok. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila ma balul musafir yusalli rak'atayn idza farad wa yusalli arba'an idza tamma bimuqim faqala tilka sunnah. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya mengapa musafir solat 2 rakaat sendirian. Maksudnya masa dia sembahyang seorang-seorang dia boleh buat 2. Masa dia sembahyang seorang-seorang dia buat 2. Dan 4 apabila ikut imam. Tapi bila dia sembahyang ikut imam yang sembahyang mukim, yang bermukim, imam buat 4, dia tadi terpaksa buat 4 juga. Tak ke pelik tu? Sembahyang seorang boleh buat 2. Tapi bila dia ikut imam yang sembahyang 4 ataupun yang bermukim, dia terpaksa buat 4 nak tak nak. Kalau tak sembahyang tak sah. Maka ditanya kepada Ibnu Abbas masalah ni. Maka Ibnu Abbas jawab dengan mudah, itulah sunnah, itulah yang Nabi buat dulu, begitu cerita. Okey, masalah-masalah popular berkaitan solat qasar. Ada yang sahabat kita tanya tadi. Yang pertama, makmum syak pada niat imam. Adakah imam berniat untuk qasar solat atau tidak? Adakah diharuskan bagi makmum niat qasar? Perlu diperhatikan, makmum meyakini imam musafir, maka harus bagi makmum gantungkan niat dengan berkata aku solat qasar jika imam qasar, sempurna jika imam solat secara sempurna. Kedua, makmum syak adakah imamnya musafir atau mukim, maka tidak harus digantungkan niat, malah wajib makmum solat secara sempurna. Mudah kesimpulannya gini. Kita sampai di RNR. Kalau kita yakin imam tu musafir, ataupun sangka dengan sangka yang kuat, biasa di RNR ni insya-Allah lah musafir, maka ketika itu kita boleh gantung niat. Kita yakin dia musafir, dia lepas makan ni hak mengajar pun jadi nak tidur. Kita yakin dia musafir, cuma kita syak dia ni niat 2 ke niat 4. Contoh ekstrim lagi, saya nak ke Kelantan, saya naik dengan Zaid, duduk sebelah saja. Jadi saya yakin tak Zaid ni musafir? Yakin sungguh dia naik dengan aku, duduk sebelah. Sampai satu tempat nak sembahyang, Zaid ni pergi tandai ambil wuduk sembahyang siap. Dalam hati saya memang kita yakin dia musafir, tapi dia niat tadi ni, dia niat nak buat 4 ke nak buat 2? Sebab tak wajib buat 2, boleh buat 4. Kawan ni nak buat 4 ke nak buat 2? Okey. Dalam situasi ni kita yakin dia bermusafir. Tak, maka kita boleh gantung niat. Allahu akbar, aku solat fardu zuhur 2 kala 2, 4 kala 4. Manakala imam buat 2, aku buat 2. Kalau imam bangun 4, aku buat 4. Ada satu lagi gambaran, ialah kita syak imam ni musafir ke tak. Tadi yakin musafir. Bila yakin imam musafir, kita boleh gantung niat. Yang kedua ni, imam tu sendiri, ni rasa macam pok cik nak jaga kedai di RNR ni, mana bukan musafir lah, orang bermukim ke orang lain, tadi rasa aku beli dengan dia. Jadi kita syak musafir ataupun tidak.
Musafir atau bermukim. Yang tu tak boleh gantung niat, tak boleh apa. Kena buat 4. Ikut dia kena buat 4. Sekalipun dia buat 2. Dia buat 2. Sebab orang lain rupanya bukan pakcik nega di RNA. Orang lain dia buat 2. Kita tetap bangun 4. Faham 2 situasi tu? Pertama, yakin dia musafir, kita boleh gantung niat. Yang kedua, kita syak dia musafir ke tidak. Yang tu tak boleh gantung niat, malah kena buat 4. Okey. Terus 2. Apakah hukum qasar bagi solat qada? Ni kesimpulannya mudah ya. Lepas tu boleh baca. Kalau kita tinggal solat tersebut ketika mana musafir dan qada pun ketika mana musafir, maka bolehlah buat 2. Tu saja. Dan 4 gambaran. Satu gambaran saja boleh qasar. Kita tinggal zuhur ketika musafir ke Kelantan. Kita nak qada zuhur tu ketika mana kita musafir ke Kedah. Dalam perjalanan tu kita qada zuhur, kita tinggal dia 2 rakaat, boleh tak? Boleh. Walaupun safar tu, perjalanan tu lain-lain. Yang penting dua-dua tu safar. Mana tinggal ketika musafir, qada pun ketika musafir. Selain daripada tu tak boleh. Maknanya tinggal ketika bermukim di rumah, nak qada ngelak, musafir buat 2. Mana aci? Dia tinggal masa dia duduk di rumah. Dia nak mudah, dia musafir, dia buat 2 rakaat, tak boleh. Ataupun tinggal waktu musafir, dalam perjalanan tak semayang, sampai di rumah nak buat 2, tak boleh. Yang boleh tinggal ketika mana safar, qada pun ketika mana kamu musafir, safar. Boleh? Tak, yang lain pun boleh. Yang lain pun boleh. Cuma kena tengoklah. Kalau kita tinggal tu sengaja, maknanya kita musafir ke KL tu sengaja tinggal, tak semayang. Bila solat tu sengaja tinggal, tak, kita wajib qada segera. Kena qada segera. Kalau tangguh dosa. Jadi kalau kita tangguh, nanti akan nak buat 2, musafir minggu depan pergi ke Kedah pula, nak qada situ. Boleh, memang boleh buat 2, tapi nak sampai ke tarikh tu berdosa. Sebab melambatkan solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Tu. Dan tadi kita tahu rakaat dia musafir. Tapi kita dah dia rakaat yang berakhir. Kita masuk. So kita nak lihat dua kan 4. Kita tahu dia sembahyang 4 dulu. Kita dia rakaat terakhir. Tu confuse tu. Kita tahu juga. Kita tahu dia sembahyang 4 ke sembahyang 2. Kena buat 4. Ikut ambil hukum asal, bila syak pada perkara yang mengharuskan, kita ambil tak boleh. Tak boleh. Okey. Kemudian solat jamak. Ada lagi tak soalan tentang qasar sebelum kita masuk jamak? Berapa muka surat lagi ada ni? Tak banyak dah. Kita baca jamak dulu tak? Solat jamak. Okey. Sebab kepada keharusan jamak, dia begini kesimpulannya. Saya takut ada yang salah faham. Bila kita musafir, tak wajib kita sembahyang qasar, tak wajib kita sembahyang jamak. Nak sembahyang macam biasa, masuk zuhur berhenti sembahyang zuhur. Lepas tu naik kereta pula, lepas 2-3 jam berhenti pula sembahyang asar 4 rakaat. Boleh, tak ada masalah apa. Faham tak? Itu satu. Kalau kita nak sembahyang jamak sahaja, nak sembahyang qasar sahaja, boleh juga. Sampai waktu zuhur kita berhenti buat 2. Lepas tu naik kereta. Dan 2 jam berhenti sembahyang asar pula 2 rakaat. Pun boleh. Ataupun kita nak buat jamak saja. Sampai di RNA kita sembahyang 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, jamak sahaja tanpa qasar. Pun dibenarkan. Ataupun benda lagi, nak jamak qasar, tu yang terakhir tak? Dia ada segi yang terakhir nanti kita sebut. Yang keempat ni jamak qasar. Itu yang biasa kita buat. Di samping kita jamak, kita qasar. Yang keempat apa dah? Yang kelima, yang terakhir. Tak semayang? Boleh juga. Tapi dosa. Boleh. Jadi atas masing-masing belaka. Cumanya tengoklah. Kalau awak nak buat qasar sahaja, kena penuhi 11 syarat qasar sahaja. Kalau awak nak buat jamak dan qasar, tengok jamak apa? Jamak takdim. Maka kena penuhi
berapa syarat? 7 syarat jamak takdim dan 11 syarat qasar. Nak buat jamak takhir maka kena penuhi mana qasar dengan jamak takhir. Kena penuhi 11 syarat qasar dan berapa? 3. Dua jamak, 2 syarat jamak takhir, begitu. Dia kena raikan syarat masing-masing mengikut situasi ataupun solat yang kita pilih. Okey. Yang pertama, masuk qasar dah, masuk jamak dah. Allah. Syarat jamak takdim. Jamak takdim jelas tak? Kita semayang asar dalam waktu zuhur, isyak dalam waktu maghrib, atau jamak takdim. Ada 7. Yang pertama, hendaklah dimulakan dengan solat pertama. Jika dimulakan dengan solat kedua, maka hanya solat zuhur sahaja dikira sebagai sah. Adapun asar, dia diberi peluang untuk mengulanginya secara jamak dalam waktu zuhur atau tangguhkan untuk dikerjakan dalam waktu asalnya. Okey. Yang pertama, syarat jamak takdim mesti buat zuhur dulu. Untuk mana? Sebab karut. Atas tu tinggal patut. Tapi baca tak apa semula. Solat jamak atas tu. Sebab kepada keharusan jamak, yang pertama bermusafir. Bila kita musafir boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Jamak ta'yah tak boleh. Nombor 2, hujan. Sebab hujan kita boleh sembahyang jamak takdim, tapi dengan syarat lah. Jadi kena dengar sampai habis. Mungkin balik-balik hujannya jamak. Syok lah. Ada syarat dia. Yang ketiga, sakit. Ini penting ni, sakit ni. Kalau kita tak buat, kita boleh bagi pedoman kat orang. Kalau sakit, kita boleh sembahyang jamak takdim dan jamak takhir. Jadi untuk hujan boleh jamak sahaja, sakit pun boleh jamak sahaja. Boleh tak qasar? Tak boleh. Yang boleh qasar satu je, musafir. Musafir jamak boleh, qasar boleh. Kalau sakit, jamak sahaja. Hujan jamak sahaja. Malah hujan ni jamak takdim je boleh. Yang mana lebih afdal, jamak atau solat dalam waktu masing-masing? Ini pun lebih kurang tadi. Lebih afdal meninggalkan jamak kerana meraihkan khilaf ulama yang tidak mengharuskannya. Dia jamak ke solat dalam waktu masing-masing? Solat dalam waktu masing-masing lebih syamil. Zuhur dalam waktu zuhur, solat waktu asar. Sebab apa? Nak raihkan khilaf ulama yang tidak membenarkan jamak. Namun pada 4 situasi ini, jamak dianggap lebih afdal berbanding sembahyang dalam waktu masing-masing. Yang pertama, ketika menunaikan haji, lebih baik jamak takdim zuhur dan asar di Arafah, dan jamak takhir maghrib dan isyak di Muzdalifah. Sini ada dah lagi haji. Ni ikut pandangan mazhab lain ni. Nombor 1 ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak lepas. Dia gini, orang Malaysia bila pergi ke Mekah, dia akan duduk di Mekah tu lama kan. Sebab nak tunggu ke waktu haji tu, duduk 2 minggu, seminggu. Jadi bermukim lah. Mukim tempat kita tu, Mekah tu. Jadi nak sembahyang jamak qasar mesti keluar daripada kawasan. Lepas tu jarak mesti 2 marhalah. Sedangkan Mekah ke Arafah, Mekah ke Muzdalifah tak sampai 2 marhalah. Jadi ikut kaedah mazhab Syafi'i, tidak boleh jamak, tidak boleh qasar, sama ada di Arafah ataupun di Muzdalifah. Lepas tu kita buat juga tu ikut pandangan mazhab lain yang mengatakan antara sebab boleh jamak ialah haji. Maknanya apa panggil? Nusuk. Jadi ikut sahaja apa yang ditetapkan oleh tabung haji tu, insya-Allah mudahlah. Ada sandaran belakalah. Cuma kalau ikut kaedah mazhab tak lepas. Yang kedua, individu yang syak pada dalil keharusan jamak. Dia syak boleh kedok jamak ni, dalil ni betul kedok, maka dia jamak supaya hilangkan ragu-ragu dalam hati. Ketiga, individu yang merasa benci pada jamak ni pun sama macam tadi. Dia benci, maknanya tak suka sembahyang jamak tu, ada rasa tak senang, maka sembahyang jamak supaya rasa benci pada syariat tu hilang. Yang keempat, individu yang menjadi ikutan dan tauladan orang lain, ikut guru lah. Elok bagi dia sembahyang jamak supaya dapat mengajar orang lain. Ada dalam Islam ni namanya qasar, ada nama jamak, wahakala. Syarat jamak takdim.
Kita ada sejam lagi insya-Allah. Boleh. Dia sebab dah kena tertarik tadi, lain sikit lah. Orang panggil resam padi, makin berisi makin menunduk. Jadi sekarang ni kita bukan isi satu benda, dua benda kita isi. Pertama mi, kedua ilmu. Tu sikit lagi dia makin tunduk. Bukan nak tidur kan, nak tunjuk tawaduk tu. Resam padi. Boleh? Jangan tidur jangan tidur. Nombor 1, hendaklah dimulakan syarat jamak takdim. Hendaklah dimulakan dengan solat pertama. Kena zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isyak. Tak boleh terbalik. Kalau dia buat terbalik, tengok, jika dimulakan dengan solat kedua, maka hanya zuhur solat pertama itu sahaja dikira sebagai sah. Adapun asar, dia diberi peluang untuk mengulanginya secara jamak dalam waktu zuhur atau tangguhkan untuk dikerjakan dalam waktu asalnya. Gini, zuhur, asar, selesai sah. Kalau dia buat asar dulu baru zuhur, maka yang sah zuhur ya. Yang sah zuhur saja. Lepas tu dia diberi pilihan. Kalau dia nak buat jamak juga, lepas zuhur tu sembahyang zuhur sekali lagi. Lepas zuhur tu sembahyang asar sekali lagi. Kalau dia tak nak jamak, maka dia tangguhkan asar tu dalam waktu asar. Boleh? Ustaz, zuhur asar yang dia buat mula-mula tu terus ke ataupun macam mana? Asar yang dia buat mula-mula tu. Tengok keadaan. Kalau dia buat begitulah keadaan, tahu dah hukum, ngaji dah bab jamak qasar ni. Tak. Dipisah buat juga asar dulu, maka asar tu batal terus. Tak ada nilai. Sebab awak tahu tak boleh buat juga. Melanggar syarak dengan sengaja batal. Tapi kalau terlupa, waktu Ustaz ajar ni dia terlelap, ya kan boleh. Faham tak? Jadi dia buat asar dulu, lepas buat asar baru teringat hukum. Maka asar yang dia buat mula-mula tu, tengok keadaan. Anda kata dia pernah tinggal asar sebelum-sebelum tu, mana semalam dia tak sembahyang asar malam, maka asar yang dia buat hari tu jadi qada pada asar semalam. Tapi ada kata dia orang juruh tak pernah tinggal langsung sembahyang asar, maka asar yang dia buat hari tu secara tak sengaja tu, yang mula-mula dia buat tu, dapat pahala solat sunat mutlak. Macam mana solat qasar tu, kita menghormati waktu dulu ke macam mana? Kau ada soalan? Soalan tak jelas. Solat apa ni? Solat zuhur dulu ke dengan asar dalam waktu asar macam mana? Kita kenakan asar dulu ke atau zuhur? Tak, sekarang ni kita bincang syarat jamak takdim. Jamak takdim mana zuhur? Kita sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jadi syarat untuk sah jamak tu sendiri kena buat zuhur dulu. Zuhur dulu. Kalau kita buat asar dulu, asar tak sah. Boleh? Okey. Kalau kita perangkat dalam jam saya, kata dia baru masuk. Okey. Habis dia bantai maghrib sampai isyak. Jadi kita nak qada ke kita jamak? Dia jamak ni asal ceritanya saya ada sebut sini tak ada. Asal cerita jamak ni ialah sebab musafir, sebab hujan, sebab sakit tu pun pandangan yang kedua lah. Sebab lain tak boleh. Cuma dalam kitab Kifayatul Akhyar ada disebut pandangan yang membenarkan jamak tanpa sebab. Dan guru kami Habib Hasan kata boleh beramal tapi jarang-jarang, kadang-kadang. Jamak saja bukan qasar. Contoh masalah tadi jam sungguh ni, jam sungguh. Kita tak musafir, tak hujan, tak apa. Jadi kita niat jamak zuhur ni aku nak letak dalam waktu asar. Maghrib tak dalam waktu isyak. Tapi jangan tiap-tiap hari. Setahun sekali, 2 kali, gitu. Boleh? Itu buah-buah ni lah yang saya bawa orang tu. Kita solat dalam kereta tu sekadar hormat waktu, sama sekadar menghormati waktu. Kalau kita ambil pandangan ni tak payah sembahyang dalam waktu zuhur tu. Kalau kita ambil pandangan ni tak payah apa? Tak payah sembahyang, hormat waktu apa dah lah. Dia macam perempuan juga, perempuan yang berhenti daripada haid. Kalau berhenti daripada haid dalam waktu zuhur di tempat kerja,
Nak buat lagu mana kita sebut, kena mandi di tempat kerja, solat zuhur dalam waktu zuhur. Sebab wajib solat di tempat dalam waktu masing-masing. Awak bukan musafir. Faham tak? Kalau suci dalam waktu zuhur, berhenti darah haid dalam waktu zuhur, mandi di tempat kerja, semayang tempat kerja mulai ada. Begitulah berlaku kalau suci dalam waktu maghrib. Mandi di tempat kerja, semayang di tempat kerja maghrib. Kenapa nak tangguhkan sembahyang dalam waktu lain? Kalau tangguhkan di rumah dalam waktu zuhur juga boleh. Contoh berhenti pukul 1, kita balik pukul 2 dan sembahyang dalam waktu zuhur. Di rumah boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita tangguhkan dalam waktu asar, tak boleh. Tak boleh, berdosa. Melainkan kadang-kadang setahun 2 kali terdesak, air tak ada, banyak sebab-sebab tu, maka kita ambil pandangan ni, aku suci dah ni dalam waktu zuhur ni, tak, tapi aku niat jamak zuhur dalam waktu asar. Maksudnya dalam waktu asar nanti aku sembahyang 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, jamak. Pandangan yang ni boleh, cuma kadang-kadang. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang sahaja. Jangan kerak. Mana setahun 2 kali sekali itu boleh lah. Naik bah jam ke apa, urusan kerja ke. Tapi yang lagi comelnya, sebab pandangan tu pun pandangan yang ni sikit dah. Boleh lah jarang-jarang. Jarang-jarang. Tapi jamak sahaja, jangan qasar. Jangan qasar. Qasar tak boleh. Jamak sahaja, 4-4, 3-4. Lebih baik jamak lah daripada qada haram pula. Tak boleh, haram. Lambatkan sembahyang sengaja gitu tak boleh. Jadi nak selamatnya ikut pandangan tu, tapi itulah dengan qaid jarang-jarang. Kita baca ya. Okey. Yang kedua, mesti niat jamak pada solat pertama walaupun semasa memberi salam. Yang lebih utama ialah niat jamak semasa takbiratul ihram. Okey. Nak panggil jamak takdim ni. Kita sembahyang zuhur dulu kan? Okey, bila nak niat jamak tu? Sepanjang solat yang pertama. Okey, solat pertama tu contohlah dia buat 4 rakaat. Start daripada akad takbir sampailah bagi salam dia boleh niat. Apa maksud niat? Ada lintasan hati, zuhur aku ni aku nak gabung asar. Itulah niatnya. Bukan mesti sahaja aku gabungkan zuhur ini dengan asar menghadap kiblat 4 rakaat kerana Allah. Tak, bukan. Ada niat dalam hati, lintasan dalam hati, zuhur ni bukan zuhur saja, lepas ni nak bangun asar pula. Tu niat tu. Bila waktu niat bermula daripada akad takbir sampai bagi salam. Malah kalau tengah bagi salam tu baru teringat assalamu, baru teringat tak niat jamak lagi, kita pun niat lepas ni nak bangun asar, tetap boleh. Faham tu? Jadi untuk solat qasar mesti niat dalam takbiratul ihram. Untuk solat jamak takdim niat sepanjang solat yang pertama, pada rakaat pertama, rakaat kedua, ataupun ketika tahiyat baru teringat tak niat lagi jamak ni. Di dalam hati kita berniat, berkeinginan nak bangun pula asar lepas ni, nak gabung dengan asar. Lepas bagi salam boleh bangun solat asar. Ada kata tak niat langsung lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru teringat lah musafir punya aku ni. Bila musafir boleh jamak, tak niat jamak, kita sebut asar, semuanya dalam waktu asar nanti, tak boleh jamak lah, sebab gugur syarat. Yang ketiga, dilaksanakan secara berturut-turut. Dhabit berturut-turut, dhabit itu makna batasan, ciri-ciri. Ialah tidak dipisahkan dengan tempoh masa yang telus, yang muat, 2 rakaat yang ringan. Kena berturut-turut. Lepas zuhur bagi salam, qamat terus sembahyang asar. Tak boleh pisah lama. Kalau pisah lama, sekira-kira muat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan, yang tak ada perkara sunat, ataupun ada perkara sunat tapi kita baca hak ringkas-ringkas ya. 3 2 minit, 3 minit begitu. Jadi kalau dipisahkan dengan 3 minit, lepas bagi salam pisah 3 minit, nak bangun pula solat asar boleh tak? Tak boleh dah. Awak kena solat asar dalam waktu asar. Betul lah kalau lepas sembahyang zuhur tu sakit perut. Lepas sembahyang zuhur kita tandas, cirit. Duduk setengah jam member cirit dalam tandas.
Keluar tu tak ada lagi cari apa kepala patin masak poyok lah. Makan hak tu, lepas tu sambung safar, singgah pula dalam waktu asar sembahyang asar. Sebab syarat tak cukup. Terus yang keempat, sebelum tu dia kita sebut tadi tempoh tu tak boleh lama kan, pisah kan. Mana boleh pisah lah, tapi tak boleh lama. Mana lepas bagi salam tu istighfar 3 kali, bangun qomat, sembahyang boleh lagi. Tak, ataupun ketuk. Lepas habis sembahyang tu ketuk. Pergi berwuduk. Tapi wuduk tu laju. Sekejap, seminit siap. Sembahyang tak ada masalah. Yang tak boleh kalau dipisahkan dengan pemisah yang lama. Okey. Jadi asar tu kena letak dalam waktu dia. Yang keempat, zon. Zon ni sangkaan kuat. Sah solat yang pertama. Boleh, apa-apa sahaja boleh, dengan syarat jangan panjang. Sebagian ulama tetapkan dengan 2 rakaat tadi. Sebagian lagi tetapkan dengan uruf. Mana kalau orang kata panjang sembang, tu tak boleh Kalau orang kata sembang tu sekejap, tak. Tu boleh lagi insya-Allah. Kemudian yang keempat, zon, iaitu sangkaan kuat. Sah solat yang pertama, mana yakin sah solat yang pertama, ataupun sangka dengan sangkaan yang kuat solat yang pertama tu sah. Perempuan mustahadah, macam kita mau sembahyang lah. Yang tadi antara solat pertama kedua tu kita boleh cakap? Boleh. Yang penting jangan lama. Takut mengumpat orang tu, tak puas mengumpat orang ni. Jadi setengah jam mengumpat, sembahyang 2 minit je. Tu tak boleh tu dipisahkan dengan pemisah yang lama, tak boleh. Okey. Jadi yang keempat, zon ataupun sangkaan kuat, mentelah lagi kalau yakin sah solat yang pertama. Hari ni kita sembahyang memang gitulah. Sembahyang kita yakin sah kan. Lepas tu boleh sembahyang asar pula. Solat yang pertama tu kita yakin sah. Jadi terkeluar daripadanya perempuan mustahadah yang mutahayyirah. Tidak boleh jamak kerana kemungkinan dia sedang haid pada waktu solat pertama. Perempuan istihadah yang mutahayyirah ni ialah perempuan yang datang dari istihadah, lepas tu tak tahu bila start, tak tahu. Kita tanya dia, awak bulan lepas start bila darah keluar? Tak tahu. Tak tahu. Lepas tu tanya lagi soalan kedua, berapa hari keluar bulan lepas? Tak ingat. Tu mana kita sebut mutahayyirah, pening sungguh. Dia tak ingat benda dah. Jadi bulan ni keluar 30 hari dah kau. Lebih 15 hari kan belajar dengan Ustaz Abu Samah. Tapi start bila tak tahu, berapa hari pun tak tahu. Hak tahu hak bulan lepas. Kita nak hukum bulan ni, kita nak tengok hak bulan lepas. Hak bulan lepas pun tak ingat. Jadi bulan ni kita ambil langkah berjaga-jagalah. Ala kulli hal. Orang tu, perempuan tu kalau dia solat dia tu kemungkinan sah, kemungkinan batal. Sebab waktu dia solat tu kemungkinan darah yang keluar tu adalah darah haid, dan kemungkinan juga darah yang keluar tu darah istihadah. Kalau kemungkinan haid, sembahyang tak sah. Kalau darah tu dihukum istihadah, sembahyang dah sah. Jadi ada kemungkinan sah dan tidak sah dalam masa yang sama. Atas dasar tu kita sebut dia tak disembahyang jamak. Sebab solat pertama pun tidak disangka dengan sangkaan yang kuat sah, malah ada kemungkinan batal. Okey. Tapi jangan perempuan begini biasa jangan jumpalah walaupun ada. Yang kelima, contoh yang lain, kita sembahyang solat yang pertama, lepas sembahyang baru perasan lah rupanya koyak seluar ni besar, tapi tak perasan masa sembahyang ni. Jadi sah tak solat pertama? Tak sah. Jadi tak boleh sembahyang solat yang kedua. Lepas tu nak buat lagu mana? Ulang balik. Sebab solat tadi tidak sah. Ulang zuhur dulu baru asar. Begitu juga kalau dia sembahyang dah zuhur, lepas tu asar, lepas bagi salam sembahyang asar baru teringat zuhur tadi ada problem. Zuhur mula-mula tadi tak rukuk rakaat pertama, sujud selalu dah. Dia sah tak zuhur? Tak sah. Bila zuhur tak sah, asar automatik tak sah. Faham tak? Jadi dia kena sembahyang semula. Yang kelima,
kekal bermusafir sehingga selesai takbiratul ihram solat kedua. Oleh itu tidak disyaratkan kekal bermusafir sehingga selesai solat yang kedua. Okey, tengok nombor 5 ni. Syarat qasar tadi kita sebut mesti solat qasar 2 rakaat selesai dikerjakan dalam keadaan kita bermusafir. Kalau kita sembahyang qasar 2 rakaat zuhur kita musafir, 2 rakaat asar kita masih musafir. Anda kata kita nak jamak takdim, maka syaratnya ialah mesti kita kekal bermusafir hanya sekadar pada hanya sehingga selesai takbiratul ihram solat kedua. Gini, ini tak ada masalah sungguh sebab kita sembahyang di RNA apa semua tak bincang dah, selesai masah dah. Ini masalah kalau naik ICRL dan sebagainya. Okey. Dalam waktu zuhur, masa naik train, saya start sembahyang zuhur lah. Allahu akbar, sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, habis sembahyang zuhur, saya pun bangun sembahyang asar. Allahu akbar, sembahyang asar. Okey. Masa rakaat yang kedua, saya sampai di kawasan saya di Cengal Lempung. Contoh depan rumah saya tu ada apa, stesen ICRM mana ada. Contoh ada sampai sungguh di rumah saya. ICRM tu masuk dalam rumah. Faham tak? Jadi saya bertukar status lah. Betul? Tadi bermusafir, sekarang bermukim. Soalan. Ada 2 soalan. Dengar balik soalan ni. Okey. Sah tak sembahyang jamak? Jamak takdim tu sah tak? Sah. Sebab apa sah? Sebab syarat nak sah jamak takdim, awak hanya perlu bergelar musafir. Dalam solat zuhur, saya dalam zuhur tadi memang tengah musafir. Dan ketika takbiratul ihram solat asar, masa takbir je Allahu akbar, habis itu selesai dah. Lepas tu awak bermukim tak ada masalah. Boleh. Jadi rakaat kedua, rakaat ketiga ke, saya sampai di tempat bermukim, kita sebut jamak sudah sah. Jamak sudah sah sebab syarat dah cukup. Tinggal lagi qasar. Qasar syaratnya apa? Mesti selesai semua solat ketika mana musafir kan. Jadi dalam situasi ni jamak takdim sah. Jamak takdim sah, qasar tak sah. Maksudnya qasar nak buat lagu mana? Bangun 4 rakaat. Jadi zuhur kita buat 2, asar kita buat 4. Sebab syarat qasar tak lepas. Sebab tu saya sebut tadi bila nak jamak qasar kena cukup semua syarat. Tapi yang ini tak ada masalah apalah. Sebab kita memang singgah di RNR semuanya. Bingung dah rasa separuh ni. Pak, ibu-ibu boleh faham tak? Pandang tu macam tak puas hati tu. Kita buka soalan sekejap. Saya ada satu soalan. Ya. Kita nak buat jamak takbir, jamak dan qasar sekali. Daripada pokok kita niat nak sembahyang takbir betul dulu. Okey. Bila dah sampai itu kita dah mula dah sembahyang jamak takbir ni, jamak takbir kita mulakan dengan Jamak takdim, jamak takhir. Jamak takhir lah. Atau kita dah lepas dah. Kita dah dapat jamak dan qasalnya. Lepas tu kita nak sembahyang jamak qasar untuk zuhur. Dalam waktu yang sama, waktu dia dah singkat sangat dah. Orang dah azan macam azan waktu maghrib. Azan waktu maghrib. Dah masuk waktu maghrib. Dia masih nak membuat sembahyang dia sekarang ni di masjid lah. Di masjid. Dia lepas tu satu saja yang qasar saja. Sembahyang jamak takhir. Jamak takhir. Jamak takhir. Boleh, ada masalah. Yang pokok belum terunai lagi. Boleh, ada masalah. Untuk jamak takhir. Jamak lepas ni kita akan bincang syarat jamak takhir mesti kekal musafir sampai habis solat. Jadi kekal musafir, gambaran ni dia kekal musafir sampai habis solat sebab dia tak bergerak. Jadi walaupun masuk
waktu maghrib sembahyang tu masih sah atas dasar jamak. Atas dasar jamak masih sah, cuma mungkin berdosa lah kalau sengaja lambat tu. Ustaz, nanti lama mungkin dia apa dalam perjalanan tu apa ni jam apa gitu. Boleh. Syarat dipenuhi, syarat jamak takhir dipenuhi. Maknanya maksud boleh teruskan. Boleh teruskan sampai habis atas dasar jamak. Atas dasar jamak. Nah, terus. Macam mana? Okey, untuk jamak takdim wajib zuhur dulu baru asar. Untuk jamak takdim wajib zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isyak. Adapun jamak takhir sunat zuhur dulu baru asar. Nak buat asar dulu baru zuhur boleh. Sunat maghrib dulu baru isyak. Nak buat isyak dulu pun boleh. Jamak takdim wajib. Afdal ikut step zuhur asar. Zuhur asar. Menghormati apa waktu ni waktu kada asar tak, kalau kita semayang jemaah lain lah. Kalau kita semayang jemaah dulu, kita buat jemaah dulu. Tu afdal lah kita buat asar dulu sebab ikut jemaah. Lepas tu baru buat zuhur. Tapi kalau semayang seorang, zuhur dulu. Sebab ikut turutan solat. Kadang-kadang orang singgah nak semayang di masjid, kebetulan ada orang semayang asar kan. Yang tu afdal jemaah dulu lah. Lepas habis asar tu kita bangun pula zuhur 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Boleh. Gitu. Ikut situasi dan keadaan insya-Allah. Zuhur dulu. Afdal zuhur dulu. Zuhur dulu baru asar. Ikut urutan. Tapi boleh lah asar dulu pun boleh. Tapi yang comel zuhur dulu baru asar. Okey. Yang ke mana dah kita? Yang kelima, jelahat yang kelima, kekal bermusafir sehingga selesai takbiratul ihram solat kedua. Mana kita bermusafir, status kita bermusafir sampai habis takbiratul ihram solat kedua saja. Lepas tu nak bermukim pun tak ada masalah. Yang keenam, mengetahui hukum keharusan jamak. Mengetahui hukum keharusan jamak. Maksudnya nak jamak tu kena tahu dulu hukumnya. Boleh. Tak boleh tengok orang jamak kita jamak, orang qasar kita qasar, orang tak semayang kita tak semayang. Itu tidak sah jamak dia. Yang terakhir, berbaki waktu solat yang pertama. Berbaki waktu solat yang pertama. Maksudnya apa? Kekal kita berada dalam waktu zuhur sampailah kita takbiratul ihram solat kedua. Tu dalam kitab ni. Dan macam ada khilaf lah. Kita ambil dalam kitab saya ni. Saya semayang zuhur dalam waktu zuhur. Lepas habis zuhur saya pun Allahu Akbar, bangun untuk solat asar. Lepas saja saya Allahu Akbar asar tu, orang pun azan asar. Allahu Akbar azan asar. Soalan, sah tak jamak takdim tadi? Sah. Tapi dengan syarat sekurang-kurangnya takbiratul ihram untuk solat asar sempat dilaksanakan dalam waktu zuhur. Boleh? Itu sebahagian pandangan lah. Itu sebahagian pandangan. Faham tak? Maksudnya kalau lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nak bangun semayang asar, tak ada bangun, Allahu Akbar, masuk asar. Boleh tak buat jamak?